Yang ketiga apa dia? Kerja. Kenapa kerja tak siap? Kerja sambil borak. Tak pernah siap kerja. Duk drag je. Tak sempat siap, dia OT. Tak pasal-pasal majikan kena bayar lebih kat dia. Nampak? Maka rupa-rupanya dengan kita pergi kerja, amanah dengan kerja kita, fokus pada kerja, melatih kita kurang bercakap. Tapi tak pergi kerja, ngular. Pergi kerja pantang ada waktu senggang sikit je, lepak-lepak. Betul? Hilang nilai kebaikan jemaah sekalian. Sebab tu tak pernah berada pada kemuncak kebaikan. Kemuncak kebaikan ni, bahasa mudah fahamnya, dia mencapai pada martabat ihsan. Apa tu ihsan? Perbuatan yang tak patut buat, tapi kita buat. Contoh, orang yang ada sifat ihsan. Beza apa ihsan dengan akhlak? Ihsan ni, tak patut buat, tapi kita buat. Contoh, tiba-tiba terbuka hati, dia berhenti kerja. Duk kampung jaga mak dia. Ikut hukum asasnya, dia tak perlu sampai buat begitu. Sebab kau ada anak bini kan, ada kerja. Tapi ada orang sampai satu timing, sampai satu ketika tu, dia boleh terbuka hati, tinggalkan pekerjaan dia, kan, balik kampung jaga mak ayah dia. Betul tak? Itu namanya ihsan. Perbuatan, pekerjaan, ibadah yang tak patut buat, tapi dia buat. Contoh, yang viral kat dululah, 4-5 tahun dulu. Yang ada seorang cikgu, dia infak semua dia punya duit apa, duit SP dia apa, dia punya duit simpanan kerja lah. Total keseluruhannya 250,000. Dia bagi semua dekat infak pembinaan masjid dekat Semenyih tu. Masjid apa nama kat Semenyih tu. Viral dekat dalam IKIM. Infak. Nampak? Itu ihsan. Apa tu ihsan? Perkara yang tak patut buat tapi dia buat. Orang yang tinggalkan anak bini 4 bulan setahun, khuruj, buat kerja dakwah, buat kerja agama. Tak patut buat tapi dia buat. Maka itu namanya martabat ihsan yang paling tinggi. Macam pernah kita kisahkanlah Imam Nawawi. Apa karomah dia? Tidur setakat apa? Sandar, kaki lunjur kan? Telap. Itu je tidur. Terjaga terus. Kiam mentelaah buku. Perbuatan yang tak patut buat, tapi dia buat. Itu namanya maka ini antara amalan ibadah yang sangat mujarab untuk didik latih kita mencapai kemuncak kebaikan yang kedua, iaitu apa dia?